Subhanallazi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Assalamualaikum semua. Kali ini jalan-jalan kami ziarah ke kampung Sungai Besar, Kota Sarang Semut di Gurun Kedah. Di mana kami meraihkan cadangan mak dan ayah untuk ke rumah bekas jiran dulu, kerana dekat situ katanya ada banyak ikan. Tim balik kampung dah bersatu kembali. Tengah cari nak pergi tempat memancing. Nanti nak mancing banyak-banyak ikan siapa? Tapi tak ada umpan. Macam mana ni? Ada seekor belalang saja. Tak lama lepas tu kami pun sampai di rumah Cik Zah atau Nek Zah. Belum apa-apa lagi anak-anak ni dah start mancing dah. Dah dapat ikan dah pun. Subhanallah, dekat sini memang puyuh. banyak betul ikan. Abang dapat ikan puyuh juga. Letak je Kak terus pun dapat ikan puyuh juga. Sebenarnya kami datang ni bawa pancing je. Umpan pun tak ada. Alhamdulillah keluarga Cik Zah ni memang selalu memancing. Jadi anak-anak Cik Zah ni memang ada umpan. Jadi kami guna umpan yang anak Cik Zah bagi, iaitu cengkerik. Nak tahu kenapa keluarga Cik Zah ni memang selalu memancing dekat sini? Sebab Cik Zah ni pun ada buat bisnes juga, iaitu bisnes ikan pekasam. Yang mana bila ikan ni dipancing kemudian dijadikan pekasam Abang untuk dapat lagi memenuhi permintaan daripada orang ramai yang mengorder pekasam dengan Cik Zah. Antara ikan yang dijadikan pekasam, ikan puyuh, ikan sepat, ikan rampam dan lain-lain lagi. Belum lagi. Subhanallah. Tengok anak-anak ni memancing, teringat dulu waktu saya kecil. Selalu je ikut ayah pergi mancing dan tahan tajuk dekat bendang. Ada sekali tu bila musim menuai padi, memang ikutlah ayah pergi tangkap ikan. Antara cara yang digunakan oleh ayah, menjala, menyerkap dan pasang tajuk atau pasang taut. Alhamdulillah rezeki anak-anak, walaupun kami membawa pancing, tetapi Cik Zah menawarkan untuk kami dan anak-anak ni menggunakan pancing anak-anaknya, ataupun pancing yang digunakan oleh family Cik Zah ni untuk memancing ikan dekat sawah padi. Dekat orang angkat tu. Dan juga sekitar tali air di sekitar kawasan rumah ni. Memang banyak betul ikan dekat sini. Sekejap je dah dapat. Alhamdulillah. Dapat. Cik Zah sendiri pun turun padang juga untuk menceriakan anak-anak ni. Adalah ilmu-ilmu memancing yang diturunkan juga pada anak-anak ni. Seronok anak-anak ni bila Cik Zah tidak lokek melayan mereka memancing. Bantih pancing dapat haruan. Baik. Oi, besar. Ui, besar. Begitulah riuh rendah dan meriah suasana dekat tepi sawah pada hari tu. Dengan riuh rendah, anak-anak ni berlawan-lawan untuk memancing ikan dengan suara Tok Mak dan juga Cik Zah yang teruja melihat anak-anak ni memancing. Sangatlah menceriakan hari itu. Subhanallah.
Alah. Lagi sikit. Lagi sikit. Bagilah dia dapat dulu kat mana. Dia datang tadi. Alhamdulillah, bersyukur pada hari itu kerana cuaca sangat baik. Cuaca macam ni memang best lah nak bawa anak-anak healing-healing dan memancing dekat tepi sawah padi. Kalau hujan pun tak berapa, sihat juga untuk anak-anak, dan panas terik pun tak berapa selesa juga untuk kita mancing. Tunggu sekejap. Alhamdulillah, cuaca pada hari itu memang tenang-tenang saja. Alhamdulillah. Cepat. Ya. Umi. Cepat. Dapat. Selain Bantih dan Abang Ahmad yang dapat ikan banyak, Kak Ngah pun turut juga dapat ikan banyak juga. Ikan puyuh dan haruan. Ni haruan tadi kan? Tadi pasal tadi beli RM4 ya. Tok Mak pun semangat. Bagi sokongan. Kau dapat anak haruan. Dah, dua-dua pegang ni, duduk depan ni, ambil gambar. Seorang dapat haruan, seorang dapat ikan puyuh. Di tengah menari. Baju. Mancing kan? Oh, saya dapat. Dah, kalau mainkan. Beberapa ketika kemudian kami diajak makan tengah hari pula oleh keluarga Cik Zah. Subhanallah, makanan tengah hari yang disediakan untuk kami bukanlah biasa-biasa. Memang sedap betul bila dapat makan berkelah di pelantar bersebelahan dengan sawah padi, sambil-sambil melayan angin sepoi bahasa di tepi sawah padi. Sambil makan tu, sambil dapat melihat pemandangan sawah padi di sekeliling. Subhanallah, dah lama betul tak rasa feel kampung ni. Tak apa. Cedok. Cedok dulu. Nanti makan sama-sama baca doa.
nak makan nasi. Berkelang nasi demo abang Mat. Itu saya kau nak abang Mat. Saya kau sedang abang Mat. Abang kau siapa? Macam banyak sangat. Cedok ayam dulu yang cedok. Cedok apa mami? Abang dah tadi kata mau bagi. Mami. Cuba banting macam doa banting. Allah memberi kelana. Fima rozatana wajina azabana amin. Umi tu nasi Umi. Selamat makan. Makan kampung-kampung di rumah. Saya untuk awak dah bisa mak. Penawak racun tu. Amin. Tadi ha. Gue daging nak demak ke? Oh, yang daging ayam marah. Daging kenduri ya dah. Daging kenduri, daging korban. Oh. Daging korban ada daging buat kenduri kemarin. Nah, enak noh. Enggak sampai. Kenangan kami di sini memang sangat mengujakan. Dan kemeriahan juga keceriaan semasa makan juga menjadi satu kenangan yang manis buat kami sekeluarga bersama dengan keluarga Cik Zah. Alhamdulillah. Selesai je makan dan solat, kami sambung mancing lagi. Kejut. Bagi dia makan rumput macam ni. Nak cengkerek. Sorry. Haruan. Cepat, Abang Mat sini. Abang Mat sini, nanti jatuh balik kang. No way. Ya, dapat. Dapat cengkerek. Dapat. Alah, lucu. Dapat. Bapak dia tak dulu. Antara semua orang, Kak Long masih belum lagi dapat pancing ikan. Sebab asyik lucut je. Tak apa Kak Long, boleh cuba lagi. Dia tengah makan. Cepat. Dah dapat ke belum? Alah, lucu. Dapat haruan. Ada lagi. Hihi, Umi pun nak dapatkan lesen juga. Alhamdulillah dapat seekor ikan haruan bersaiz anak. Jadilah lesen untuk sawah padi dekat sini. Alhamdulillah. Walaupun Bantih dan Abang Ahmad dah dapat ikan banyak dah. Tapi mereka berdua ni memang tak puas-puas juga nak terus mancing lagi. Lagi dapat banyak ikan, lagi best katanya. Dekat sini je lah mereka dapat meluangkan masa
untuk memancing sama-sama. Mudah-mudahan dapat jadi kenangan manis buat mereka berdua. Mana satu nak ambil ni? Kemudian tak lama lepas tu Cik Zah dan Nek Zah mengajak kami ke satu lagi tempat memancing. Jom. Jom. Nek, go. Oi. Jalan. Kau ni dulu. Aduh, dah berjalan. Bawa. Aduh. Allah. Nak mata. Aduh. Wah, Akbar. Cepat. Cepat. Untuk ke satu lagi tempat ni kita perlu berjalan sikit. Kata Cik Zah dekat tempat tu bolehlah kalau nak mancing dan nak menjala. Sebab dia sesuai sikit lah untuk menjala. Kebetulan kami memang ada bawa jala juga. Ikan tu pening kang duduk dalam tu. Di sinilah tempat yang Cik Zah cakap tu, tali air. Memang katanya ada banyak ikan dekat sini. Antara ikan yang ada dekat sini haruan, keli, sepat, Ini air dia, air mengalir. bawang pun ada. Dapat ikan siapa? Nanti Tok Wan yang mengikut pun nak menjala. Jom kita tengok ada hasil ke tak. Subhanallah. Bertuah cucu-cucu ni dapat tengok Tok Wan menjala. Terimbau kembali kenangan-kenangan sewaktu saya mengikut ayah ke sawah padi dulu, melihat ayah menjala ikan di ban dan juga tali air. Ada kalanya ayah menyekap ikan dengan serkap, dan ada kalanya ayah hanya menggunakan tangan saja untuk menangkap ikan. Sebab waktu itu ikan senang nak dapat, disebabkan padi yang baru lepas diambil menjadikan air di sawah tu cetek. Jadi senanglah nak tangkap ikan. Cuma sekarang di sawah padi area rumah mak dan ayah dah tak macam dulu. Ikan-ikannya pun dah tak berapa banyak. Jadi itu yang bila datang sini ada ikan banyak, dapat menjala, dapat mancing. Subhanallah. Memang terimbau dan terkenang kembali nostalgia zaman kecil-kecil dulu. Subhanallah. Mungkin disebabkan itu jugalah ayah jadi semangat bila tengok anak cucu semua nak tengok ayah menjala. Ayah pun bersemangat untuk menjala ikan pada hari itu. Walaupun kudrat ayah dah tak sekuat dulu. Mudah-mudahan ayah sentiasa sihat. ya. Kalau nak tahu
skill menjala ayah ni, ayah akan melihat dulu kocakan air dekat permukaan air tu menandakan ada ikan dekat situ, ataupun orang utara atau orang Kedah panggil ikan menangkap. Nampak je ikan menangkap tu, barulah ayah akan tebarkan jala. InsyaAllah. Paling-paling pun akan juga dapat seekor ikan. Di zaman kanak-kanak dulu yang selalu mengikut ayah pergi menjala ikan ni, saya lah. Bila ayah dapat jala ni, yang tukang mengutik ikan tu, siapa lagi? Saya lah tu. Dan dekat situ juga ayah ajar macam mana nak pegang ikan. Sebab setiap ikan ni kita perlu ada skill juga untuk memegangnya. Besar. Kalau ikan sepat ni pada seekor. tak kisah sangat sebab tak ada duri. Tapi kalau ikan mentiu, ikan talapia, Baldi, Pimik baldi. dia ada sirip yang tajam. Jadi perlu hati-hati supaya tak terluka tangan. Kalau ikan haruan pula, kulitnya licin. Jadi kena betul-betul pegang dekat bahagian kepala, ataupun kalau nak mudah, ambil je kain untuk pegang kepalanya tu, supaya tangan kita tak terlepas lah bila pegang dia kan. Sebab ikan haruan ni licin. Kalau ikan baung ataupun ikan keli, kena lebih hati-hati sebab ada sengat. Dan perlu juga pegang dekat bahagian kepala dia, mencekak dekat bahagian kepala dia tu, dan mengelakkan jari ni daripada terkena pada sengat tu. Kalau boleh, patahkan dulu sengat tu pun lagi bagus. Ada. Dia sempat. Ada sempat. Baik ya. Kat kau. Ada serampam. Nampak. Seketika tengok pemandangan cantik ni, bergambarlah sekejap untuk buat kenangan. Di saat ni ayah masih semangat lagi tu nak menjala. Jom kita tengok lagi ayah menjala. Itu baru kembang banyak sikit. Kena rebah kayu lah pula. Ada? Baik ya. Abang mai. Ada kayu.
Kayu besar. Kayu besar. Akan dapat jumpa. Allah. Tadi pendek. Tak berapa kembang. Apa nak kembang? Campur. Kembang dulu. Rebor banyak agak kat sini. Tanya kembang banyak. Ada ya? Jatuh ah? Ini juga apa? Sepat. Sepat. Kesepat seekor. Petang tu mak pun semangat juga tu datang dan turut serta juga nak tengok ayah menjala dan kami memancing. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehlah kembang kok. Sanggup rebor sudah. Belum tak rosak. Ada? Tak ada. Okey, sekarang jom kita tengok pula anak-anak ni tengah buat apa. Jom kita tengok dia orang memancing. Geng balik kampung memancing dekat sini. Dah berapa ekor lah dapat kat sini? Siapa dapat banyak? Sekarang jom kita tengok abinya pula menjala. Abinya nak juga dapatkan lesen ikan dekat sawah padi ni. Jom kita tengok dapat ke tak. Sama-sama kita bagi sokongan. Banyaknya rebor kayu. Wih, kali dengan botol. Kembang. Kalau ada ikan, insya-Allah. Kat bawah. Kenapa kak cik cabut kepala dia? Ada. Ada. Dengar bunyi. Tak ada. Dia jatuh semua ke? Ya Allah. Baldi dekat sana. Tak larat nak bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tak jatuh satu. Sangkut tak tu? Dia terbuka lah. Terbuka kat bawah tu. Ya ada. Akhirnya dapat juga lesen. Dah, patut besar kat tu. Agaknya ni yang lompat tadi. Dah, okey lah tu. Dapat seekor lesen.
Jom kita snap beberapa keping gambar sebelum pulang ke rumah Cik Izzah. Selepas itu kami pun bergerak pulang ke rumah Cik Izzah kerana hari pun dah petang. Hati kita. Ada motor. Sampai je kat rumah Cik Izzah, tiba-tiba kami dijemput pula minum petang oleh keluarga Cik Izzah. Subhanallah. Memang rajin betul lah keluarga Cik Izzah ni menyediakan minum petang pula buat kami. Budak-budak ni seronok lah dapat makan minum lagi. Meriah lah masing-masing melayan cucur jagung dengan air Milo petang tu. Minum petang. Subhanallah, terpancar kepuasan di wajah anak-anak ni. Antara mereka ni boleh healing dan juga bergembira. Sama-sama dengan Abang Ahmad dapat mancing dan membina kenangan manis bersama-sama sepanjang berada dekat rumah Cik Izzah ni. Tak kurang juga Abi dan juga Tok Wan. Walaupun penat menjala tetapi puas sebab dapat ikan juga. Alhamdulillah. Okey, jom kita tengok jumlah ikan-ikan yang kami dapat. Hasil ikan. Ada orang hidup ni juga tadi. Lagi? Tuang. Hanya anak Tuang lagi. Nanti dapat. Tuang lagi. Abang Mat. Tolonglah Umi. Wow. Mana tu terkeluar, Mat? Tengok. Ambil benda tu. Ni haruan. Ni. Haruan. Ni. Keluar lubang tu. Ni. Tu ni haruan. Ambil lah mati. Sekejap. Nanti tengok ambil ni. Nak buka aku cok. Banyak ni. Okey, lagi. Itu bunyi bantai. Okey. Ini besar. Oh, ni besar. Oi, seekor besar haruan. Siapa yang dapat tu? Dah keluar. Cik Izzah. Oh. Oi, banyak ni ikan. Ada lagi tu. Allah, terkeluar. Tu keluar, ambil. Ambil kat longkang ngah. Janganlah Umi tunduk kesian Umi ni. Ni. Ambil, ada 3 ekor. Sepat seekor kan? Ni. Sepat longkang. Tu lagi satu, sayang. Tu. Mana? Tu lagi satu baldi tu. Banyaknya. Alamak, ya ke? Ikan ada? Ke siput je? Ikan ada juga. Okay, Ikan ada juga. masukkanlah bantai tu dua ikan tu. Aduh, hai. Ni mana Umi? Pegang lah. Nak mancing suka tapi nak pegang ikan tak nak. Masih ada. Lagi seekor. Sikit lagi. Ni, mana Umi? Ni lagi sikit. Woi, banyak lah. Ya, pagi tadi. Woi, tak apalah. Tak apa, tu Cik Izzah punya. Tak payah. Oh, ni lagi, ni tak tuang lagi. Ni tak tuang lagi. Satu bekal. Lagi. Tuang. Kata dia. Ada siput. Ada siput. Siput.
balik belah siput sedut tu. Oh, banyak juga. Siput sedut tu nak. Tu. Bolam-bolam dia ni biar banyak. Ni. Batih ni. Ni tu kat bawah. Mana? Tu, bawah ni. Ni nampak gerak-gerak tu ikan. Ikan tu nak terkeluar. Oi, Oh, ambil ayam mana bersih sikit. Udah mata merah. iPad nanti mati pula ikan. Penuh darah. Pegang kepala dia. Pegang. Pegang. Okey. Okey, relax je. Okey. Mamat, saya satu lagi Mamat. Last one. Apa kata ni? Ni banyak tu. Okey. Itu banyak tu. Ni. Tu banyak pagi tu je banyak tu. Dah. Mamat, jangan. Tu, cepat umpan. Mana? Tu, tengok tu. Tu, Apa tu? umpan. Cacing. Saci panjang, buat umpan. Ambil umpan. Itu mesti nak pakai. Nanti panjang. Tangkap. Tak apa lah. Dah. Ni ikan kita. Nanti panjang. Dah. Dengan arahan Umi. Okey, selesai. Yang hidup je letak ikan puyuh. Sini lah. Sini, tak payah. Nak ada alih. Bukan ni, dah lagi ni. Yang hidup je letak dalam tu. Akhirnya tibalah masa untuk kami gerak balik ke rumah Tok Mak. Ikut je lah. Tak ada lepas-lepas ke? Tak ada dah. Tak ada dah lari dah. Umi, yang Umi letak air orang tu kat botol Bambai. Tak apalah. Okey, balik dah. Bye-bye. Wish best. Lepas ni kita datang sini lagi lah. Bye-bye. Bye-bye. Cakaplah ramai-ramai bye-bye. Bukan dengar. Bye-bye tapi tu tak dengar. Cocek. Itu bunyi kat dong.